ekosistem yang berbeza. Android, MacBook Apple, tekan share and then quick share. Okay, bagi dia masa sikit. Okay, kita kan bahagian send ni, kau boleh nampak dia detect aku punya MacBook. Tekan je and then kita boleh accept terus. Save to download. Baik dok. So normally untuk pengguna Android ni, dia akan gunakan quick share untuk send gambar video macam gini lah. Okay, so kita ada satu gambar ni, macam biasa, macam AirDrop juga. Kita tekan share and then quick share. Bawah sini dia akan detect lah satu device Android. Tetapi sekarang ni kita boleh buat untuk Apple punya device. So dekat bahagian AirDrop sini, kau tekan sahaja everyone. And then dekat quick share sini, nampak tak? Dia akan detect. Tekan sahaja, tekan accept. Cepat gila. So this is interesting lah. Aku nak tahu jugalah, device korang boleh buat tak? Bukan maksud aku gunakan third party apps, tapi this is gunakan quick share tu sendiri. So contoh macam telefon Oppo Find X9s Ultra pun boleh buat. Contoh macam S26 and then also untuk Google Pixel lah, dah lama lah diorang dah boleh buat. So untuk korang punya model, kalau boleh buat, cuba komen sikit